Ataupun tunggu kat Netflix for few weeks, aku tak tahu. Aku rasa macam dia akan keluar. Right, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zavlog. So, hari ni kita nak buat sedikit review tentang sebuah filem yang sangat dipuji oleh ramai movie reviewer di Malaysia ni. Asal aku buka TikTok je keluar review cerita ni kan. Asal aku buka Instagram ni ramai orang review tentang filem ni kan. Iaitu filem Para Perasuk, sebuah filem Indonesia. Dan dibintangi oleh Angga Yunanda, dan Anggun, Brian Domani dan juga Chico Kurniawan. Okay? Dan juga Maudi Ayunda. Okay. Filem ni sebenarnya diarahkan oleh Regas Banu Teja. Okay. Dia ni kalau tak silap aku pernah tengok filem Photocopier. One of my favourite films juga. Dan dia was the first ever director yang menang Cannes untuk short film dia. Aku tak ingat apa nama filem dia. Tapi dia kali ni kembali dengan filem full-fledged filem Para Perasuk. Dalam bahasa Inggeris dia Levitating. Okay. Adakah filem ini sangat berbalik untuk pergi tengok kapal Ogam? Macam mana aku nak cakap filem ni kau tahu ada ke arah award punya type of filem tau. Dia bukan filem yang commercially accepted. Faham tak? Dia ke arah award season punya type of filem. Nak kata berat tu yes. Cuma sejujurnya lah, kalau aku tanya aku masa aku tengok filem ni, I was kagum dengan cara penceritaan dia, medium yang digunakan, method yang digunakan untuk menyampaikan cerita dia. Cuma kalau kau kupas betul-betul filem ni, kau letak ke tepi elemen perasuk ni semua, letak ke tepi pelakon-pelakon ni semua, kau cuba tengok jalan cerita dia, sebenarnya lebih kurang cerita dengan tarung. Which is basically redemption ataupun putting aside your past and moving forward, macam tu. Dia kalau nak diikutkan tema dia lebih kurang sama je, cuma medium dan cara penceritaan dia sangat lain. Basically Para Perasuk ni mengisahkan tentang sebuah perkampungan di Indonesia ni. Diorang ada satu macam culture di mana diorang ada satu gathering dan ada para perasuk ni yang basically diorang dirasuk oleh haiwan dengan semangat haiwan. Dan diorang ni yang menjadi perasuk ni adalah orang yang mengawal apa yang dia berada di dalam minda orang yang dirasuk tu. So kau boleh kawal benda tu, kau boleh macam macam-macam lah. The introduction was so good. Like aku gelak ketawa bila dia terbau aku lupa, goreng-gorengan lah, tiba-tiba jatuh gorengan lah, minyak panas lah. Benda tu memang kelakar gila. But I love the fact that dia orang cuba menggambarkan apa yang berlaku dalam kepala otak yang dirasuk tu dengan visual yang sangat-sangat bombastic. Like seriously, the production value untuk semasa dia orang dirasuk tu memang sangat-sangat tinggi. Kalau kau tengok cerita daripada segi story pula, aku rasa macam pada paras yang aku rasa macam biasa lah. Sebenarnya banyak aje filem yang dah buat this type of story, cuma method dia berlainan. Okay, aku lupa nak cerita pasal cerita dia. Basically mengisahkan tentang Bayu, seorang jejaka yang involved dalam para perasuk ni. Bukan para perasuk ni, dalam satu team yang culture ni. Tapi aku persoalkan juga mana dia dapat duit semua ni kan. Orang menderma apa kan. But anyway, Bayu ni dia nak jadi one of the team leaders lah dalam team perasuk ni kan. Dan dia ni dulu duduk di Jakarta dengan bapak dia, sangat daif lah. Okay, makan sekali sehari ke 2 kali sehari saja, betul macam-macam lah, kena kejar dengan alung semua tu kan. So sehinggalah dia dapat pergi ke sebuah kampung ni dengan bapak dia, duduk kat situ, dan dia involved dalam this ritual punya type of gang. So dia nak jadi the leading one. So macam-macam cara lah dia nak cuba dapatkan menjadi ketua dia. So basically kau kena macam dia macam bertapa tapi dalam method yang berlainan tau. Dia macam mana cakap dia ada method untuk kau mencari haiwan perasuk tu. Faham tak? Haiwan yang hendak dirasuk tu.
Dia ada lah elemen macam lintah, okay, harimau, macam-macam lah. Ada kerbau dia. Kerbau pada kerbau tu yang paling best aku tengok kelakar gila. But it was weird bila aku sebut tu, kau akan rasa macam cerita apa ni kan, tapi it was good. Dia punya jalan, dia punya method dia tu, elemen yang diketengahkan dalam filem ni sangat-sangat rare. Aku tak pernah tengok orang rela untuk dirasuk. Selama ni kan kataan rasuk ni dia dah selalu similar apa benda perkataan tu, sangat berkait rapat dengan horror ataupun seram semua. Tapi ni tak, dia bukan seram, dia macam it's weird. It's looking at this like satu culture yang aku rasa tak ada dekat, mungkin dekat tempat lain ada, tapi kat dalam Malaysia aku rasa macam tak ada. Paling terdekat aku rasa macam kuda kepang, itu pun dia dirasuk untuk menari, bukannya untuk berkelakuan seperti haiwan. Benda tu aku macam it's good. Aku harap tu lah, macam Malaysia ni pun boleh buat cerita macam kuda kepang apa semua, tapi macam ni lah, bajet tak ada. Anyway, untuk para perasuk ni aku sangat suka, aku sangat appreciate dengan persembahan yang diberikan melalui filem, and it gets the international punya nama perkataan tu, attention lah. Sebab filem ni kalau tak silap aku dia menang Sundance. Dia premiere dekat Sundance Film Festival. Okay, so bila dia gunakan perkataan English ni, shaman, bomo, so aku macam lah bomo lah benda-benda ni semua kan. Tapi basically that was it. Bayu dreams of becoming the shaman of Trans Party in order to raise enough money to prevent his village from being evicted. So that was basically it. Aku nak cerita lebih pun better kau pergi tengok lah. Tapi aku tak rasa filem ni boleh survive dekat Pawagam lama. Ya, sebab filem ni keluar dekat Pawagam 23 April lah itu. Kat Indonesia kita lambat. Dan aku rasa aku tunggu lah kat Netflix. Aku rasa lagi tak lama je ni akan keluar Netflix. So aku akan tengok lagi kat Netflix. I really love para perasuk. Cuma dia tak adalah filem yang aku rasa macam bombastic like level yang gila babi ke apa ke. Tak, aku rasa macam fotokopi lagi best daripada filem para perasuk ni. Dia yang special para perasuk ni sebab itulah method dan juga elemen yang digunakan dalam filem tu. Itu agak rare lah. So macam it was good. I love it. Para perasuk aku bagi rating sebanyak 55 bintang. Okay, kau boleh pergi tengok kat Pawagam ataupun tunggu kat Netflix for few weeks. Aku tak tahu. Aku rasa macam dia akan keluar terdekat dalam masa terdekat ni, sebab dia dah lama keluar dekat Indonesia kan. Tinggal komen, jangan like, share juga subscribe channel Pure Pixels, dan jumpa lagi pada Zafullah yang datang. Thank you. Cuma okay, aku rasa cerita pelakon Bregas Banu Teja ni, dia ada buat beberapa filem juga tau. One of it is Photocopier. Andra Gogi ni kalau tak silap aku, apa yang nama cerita dia? Ni Budi Pekerti. Ini aku nak tengok juga Netflix, tapi tak sempat. Bukan tak sempat, aku tengok intro dia, aku macam nantilah aku tengok. Wow, gila. Dia banyak buat short film, dan filem ni banyak anugerah-anugerah semua. So dia muda Aku rasa macam dia muda, pengarah yang agak muda. Daripada 2012 dia start. Anyway, pemenang guys, tinggal komen di antara ketiga-tiga filem Bregas ni, Photocopier, Andra Gogi dan juga Levitating, di manakah filem favourite kau? Aku masih lagi kekal Photocopier. Andra Gogi aku tak habis tengok lagi. Tapi dia bandingkan Photocopier dengan Levitating, aku rasa Photocopier lagi best. Okay, tinggal komen. Thank you. Saja nak cukupkan 8 minit.